Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Man Fishing. Dan selamat pagi geng. So pagi ni barang aku baru sampai geng. Ni dia, ada dua barang geng. Aku terracun geng, terbeli dekat TikTok geng. Sebab duk lalu FFP. So hampa nak tahu ni barang apa geng, hampa tonton je video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, mantap. Jom kita unboxing. Okay geng, jom kita unboxing geng. Kita unboxing kotak dia dulu geng. Dia datang dengan berwarna hitam geng, memang premium. So kat sini dia ada tulis Ledon dan ada gambar real geng. Memang cantik geng. So dekat sini dia ada tulis nama Usok. Memang bersinar geng. Dekat sini pun nama Usok. So ada gambar ikan. So dekat sini handle dia ada kanan dan kiri. Yang mana biasa belah kiri, hampa boleh order belah kiri. Yang mana biasa belah kanan, hampa boleh order belah kanan. Jangan silap geng. Sekejap lagi kena order satu lagi. So dekat bawah ni dia ada tulis brand daripada Ledon, nama Usok. Dia rasio dia 7.61. Dia rasio dia ni memang sedap geng. Kalau buat casting haruan, casting sebarau, casting ikan bulan, casting sekap, memang sedap geng. So kalau hampa nak dapat tali 100 meter, hampa boleh pakai tali 0.8. Berapa AB tu aku tak tahu. So material carbon, bearing dah stay. So minta maaf geng, aku kalau buat bahasa BI ni memang jam lah, memang rosak lah kalau aku baca ni. Modern daripada China. So ni dah dia punya kotak dah, memang hitam premium geng. So jom kita buka. Nak buka belah ni. Sat. Ada magnet kan. Bukan biasa-biasa lah kotak dah. So kita buka dalam. Memang lawa geng, memang kemas lah kotak dah. Ni dah geng. Dia ada bagi sarung geng, sarung real. Dan dalam dia ada buku dah. Buku bahasa Cina kan. Xinxiong jahanam. Sini kan. Bahasa Cina kan. Kena pergi sekolah Cina dulu boleh baca. So kita simpan ni, kita buka ni. Panas. So ni dia geng, radar ke. Ya Allah, kecilnya. Apa tengok tangan aku ni. Ni tangan aku. Ni re. Tu ya Allah tu. Ni genggam. Boleh genggam lah geng. Ni kalau buat casting sekap memang syok geng, ketuk ni. Apa tengok ni. Memang cantik geng. Usok. Lama. Memang lawa geng. Memang lawa habis geng. So kita try tengok spool dia. Keluar dah. Ni dah punya spool ni. Berlubang. Ni kalau kas ni memang sedap ni. Memang jauh ni. Tutup balik. Kau tengok lah. Okay geng, so dia ada drag clicker geng. Okay, ni ada bunyi. So sini ada bunyi geng. Ni kalau ikan tarik taklah bisu sangat geng. So memang sedap, kayuhan dia memang smooth. Memang semua geng. Sedap. So kita unboxing kotak ni pula geng. Okay geng, jom kita try buka kotak ni. Ada apa dalam? Ada handle geng. Ni handle ni aku order daripada China. So jenama dia Hightech. Jenama Hightech. So jenama ni aku tak pernah pakai geng. Tapi aku duk tengok TikTok memang agak padu lah geng. Selalu aku duk order Go Maxxer lah geng. So aku try jenama Hightech. So aku ambil warna merah geng. Lama memang cantik geng. So jom kita buka. Lama. Ni dah handle dah geng. Memang cantik geng. Yang ni size 92mm kot, tak silap aku lah geng. 92mm panjang ni geng. Dia panjang sikit pada handle apa usuk
Sat. Okey, dah panjang sikit Sikit panjang. So dia ada bagi skru. Skru. Yang ni boleh pakai kat dewa, lagi real apa Shimano, semua real boleh pakai kan. Dia ada bagi kan. Memang lengkap kan. So kat sini dia ada ni, dia ada bagi kat kan, kat belakang kotak ni. So aku pun tak sabar kan. Jom kita pasang kat usuk. Let's go. Okey. Siap geng. Handle baru kita. Memang agak. Lama apa tengok. Betapa cantiknya handle ni. Ya Allah. Kita pasang tali pula geng. Tali aku beli tali warna merah geng. Okey geng, so tali pun aku dah pasang dah geng. Memang cantik, memang lawa geng. Lama. Lama. Memang lawa geng. Tak tahu nak habis kan. So aku menggunakan tali Mega X. Yang ni aku ambil 8 sulam 20 AB, PE 1.5, 150 meter. Ni komik 0.10 mm. Ni komik besar sikit lah, 20 AB. So tali ni aku tak biasa guna je kan. So aku try kan. So warna merah. Handle pun warna merah. Memang garang kan. Memang lawa kan. Lama. Okey geng, so aku dah pasang dekat rod geng. Memang cantik geng, memang lawa geng. Kau tengok lama. So ni aku menggunakan rod EO Pro Lunastic Classic. Yang ni part 12 LB, panjang dia 4.8 geng. So yang ni pun aku dah balut dah geng. Aku bubuh tali kat ni. So apa nampak dia punya orak dah geng. Memang cantik geng. Ni kalau genggam memang sedap geng. Ni kalau buat casting haiwan, main sebarau, main sekap memang sedap geng. Sebab dia ringan geng. Apa nak casting sehari pun tak ada lengah geng. So geng, video ku takat ni je geng. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, let's go.